Jangan perang dengan mak dan ayah, jangan berperang. Siapapun mereka dan apapun kejahatan yang mereka buat. Sebab kedudukan ibu dan ayah dalam kehidupan seorang anak telah pun dimaterikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa wajib dia menghormati dan mentaati mereka. Full stop. Hari ni ramai yang berperang dengan mak ayahnya, ramai. Yang tak puas hati dengan mak ayah ni ramai. Yang ada krisis dengan mak dengan ayah ni ramai. Kuliah dia main tapi dah 18 tahun tak cakap mak dengan ayah. Pergi buat umrah tiap-tiap tahun tapi dia ada masalah besar dengan mak dia. Akhirnya selepas 8 tahun duk main masjid, duk semayang, dia duk berasa tak tenang di situlah walaupun mak dia jenis tak pernah semayang. Tetapi ketahuilah, ibu ni walaupun dia kafir, dia tetap wajib dihormati dan dia tetap wajib ditaati. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Tak ada perang lah. Jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu.